Berita Panasonic melepaskan 10,000 orang. Berita Boeing melepaskan beratus staf. Dan berita Continental melepas beratus-ratus orang. Sangat merisaukan. Dan dengan itu, apa yang kita boleh buat untuk bersiap sedia? Antaranya adalah untuk mewujudkan dana kecemasan. Dan di sini ianya disarankan untuk simpan 3 bulan dari gaji bulanan kita. Tapi kenapa amount ini tinggi sangat? Nombor satu, kita harus ingat bahawa sekarang ini kita hidup dalam zaman inflasi. Dan ada kemungkinan harga elektrik atau harga minyak untuk kereta mungkin naik dalam bulan-bulan yang akan datang. Nombor dua, dengan tabung kecemasan kalau apa-apa berlaku, jiwa kita tak terkacau sangat. Dan nombor tiga adalah sekarang ini kita boleh lihat more and more istilah job security makin lama makin pupus. Dan dengan itu, saya sarankan kalau boleh buat tabung kecemasan. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, sila klik di link kat bio saya yang akan membawa kamu ke halaman Shopee yang berupa sebegini.